Hai guys, Assalamualaikum. Chef Bulat sini. Hari tu ingat tak Chef Bulat buat cream puff? Ada banyak lebih. So nak buat macam mana? Hari ni Chef Bulat buat savory pula lah. Cream puff ni bukan saja boleh buat sebagai manisan ataupun pencuci mulut, tapi boleh buat appetizer juga. Apa Chef Bulat nak buat hari ni? Menggunakan susu kambing, Chef Bulat nak buat soft cream cheese. 2 bahan je, which is susu kambing dan lemon juice. Okey, jom kita pergi ke dapur. Okey, kita panaskan susu kambing ni sampai dia hampir menggelegak. Okey, dalam lebih kurang susu kambing ni dalam lebih kurang 82 darjah Celsius lah. Ataupun you dah nampak kat tepi-tepi ni kita ada bubbling lah. Okey, kita akan panaskan susu kita sampai 82 darjah Celsius lah. Okey, sekarang kita kat 77. Dia jangan tinggal lah susu kan. Kalau susu ni dia susah sikit, kita kena duduk je depan dia. Tapi sekejap je pun. So kita sentiasa checkkan dia lah. Dia basically dia dah beruap, dia dah panas macam ni. Ni crucial kan, maksudnya penting. Dia hampir nak boiling. Okey, 85. Maksudnya dah boleh lah. Kita terus tutupkan kita punya api. Lepas tu tuangkan setengah cawan lemon juice dan kacau. Okey, bila kita dah masukkan lemon juice ni, kita akan nampak lah perubahan ketara lah dekat susu kambing kita tu. Dan kita akan biarkan dia sejuk dulu sehingga dia berketul lah. Okey, lepas dia dah macam sejuk sikit, kita dah boleh pindahkan dia lah kat dalam ni. Yang ni kita panggil yogurt separator. Okey, ataupun kalau tak jumpa yogurt separator ni, boleh carilah apa nama tu, cheese cloth. Okey, so kita just tuang je. Nampak tu tekstur susu ni pun dah berketul-ketul tu, dia dah asingkan lah susu dia dengan cheese dia, dengan lemak dan air dia lah. Ini kita boleh pakai cheese cloth ataupun kain cheese tu. Lepas tu kita just tutupkan. Kita nak asingkan dia punya cheese dan juga dia punya whey lah. Okey, kita tengok kejadian cheese kita. Okey, so kejadian cheese kita cantik lah. Dia dah separate, nampak tu. Dia punya air tu dah turun. Dan yang tinggal kita punya cream cheese. Ni cream cheese ya. Jangan tak tahu, 2 bahan je Chef Bulat pakai untuk buat cream cheese ni. So kalau cream cheese ni, kalau korang tengok sekarang ni, tekstur dia macam berketul-ketul. Tapi kalau you nak creamy kan dia lagi, kita boleh whisk lah, masuk dalam mesin kan. Kita boleh whiskkan dia. Okay, kat sini Chef Bulat ada bubur garam, Chef Bulat ada thyme and then black pepper. So nak buat apa-apa lah, nak campur apa-apa kat dalam cream cheese ni, memang boleh, tak ada masalah. So kita tambah sikit lagi lah black pepper. Kita spicykan dia. Tengok ni, hari tu Chef Bulat buat cream puff, tak tahu nak buat apa. Kita just letak je sikit macam ni, dah dapat appetizer cream cheese. Special ke tak special? Cuba perempuan tengok.
terus jadi special. Kalau nak letak bawang boleh, kalau nak letak daun kucai ke, ada madu, nak letak ke kacang pun boleh. Puan-puan dan tuan-tuan tengok tu. Bau cream cheese ni terliur lah Chef Bulat. Chef Bulat nak rasa dulu. Sedapnya. Creamy. Rasa black pepper. Sebabkan kita pakai lemon tu, rasa masam-masam lemon tu ada. Next, apa BIH dengan Chef Bulat nak buat? Follow, like dan komen. Bye.